Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, untuk video hari ini saya nak reset ruang tamu saya. So, jom ikuti apa yang saya nak buat untuk hari ini. Apa yang korang nampak ni adalah box TV. Kotak terpakai lah kan. Kira kotak pakai buang. Gitu. Okey, tak tahulah apa-apa pun. So, apa yang saya nak buat dengan kotak ni, macam mana korang tengok dekat thumbnail tu, itulah yang saya nak buat tu. Saya nak jadikan kotak ni sebagai tempat penyimpanan kasut. Sebab ni kotak ni besar tau. Jadi, saya rasa dia boleh muat lagi banyak kasut. So, tak adalah kasut saya nampak macam bersepah sangat macam kat belakang tu kan. Mulanya nak buang je kotak ni, tapi rasa macam sayang sebab kotak ni keras elok. So saya rasa macam dia boleh jadikan sesuatu. Hari ni dah dipikir-fikirkan banyak hari dah apa boleh buat dengan kotak ni. So inilah yang saya dapat inspirasi kan. Gitulah. Ini boleh lah kan dikira sebagai DIY dari kotak terpakai. So daripada korang buang macam tu je kotak ni, baik korang manfaatkan kotak tu biar jadi sesuatu yang boleh digunakan. Memandangkan saya tak ada rak kasut, so saya bolehlah jadikan benda ni sebagai tempat untuk storage kasut. Okey, macam yang korang tengok dalam video ni, saya dah sukat dah. Saya nak buat 2 layer lah, kira macam tingkat bawah, tingkat atas untuk kita letak lebih banyak kasut. Sebab kotak ni dia boleh tahan tinggi juga dan boleh tahan lebar juga kan. Sebab TV ni TV saiz 55 inci, so memang besar lah kotak dia pun kan. Sebab kan dia kotak, so tak adalah susah sangat nak potong-potong apa semua kan. Boleh guna pisau je. Okay, so dah siap dah potong-potong. Ni saya selotipkan juga sebab dia kotak yang dah di staplerkan dengan stapler gun yang jenis besar tu kan. Tapi bila kita dah potong-potong ni, dia akan macam longgar sikit lah kotak tu tanggal. So saya selotipkan bagi dia lebih kukus sikit. Okay, so macam ni lah rupa dia. So atas tu untuk top saya letak wallpaper yang bersaki-baki, ada lebih-lebihan tu. Saya letaklah dekat bahagian atas tu untuk jadikan dia punya top kan. Okay, so wallpaper memang korang confirm lah takkan jadi cantik lah sebab kotak ni dia berkedut kan. Bila kita dah lipat-lipatkan dia macam tu, so bila letak wallpaper memang dia tak akan jadi rata. So boleh lah orang kata kan. Saya pergi DIY tadi, beli wallpaper. Dapatlah wallpaper warna putih corak kayu-kayu ni kan. Sesuai lah kat situ. Lepas tu beli ni juga skru ni. Dan juga hook macam ni untuk nak letak kunci-kunci. Okay, so jomlah kita nak pasang wallpaper dekat bahagian tu lah. Bawah ni macam ni. Saya letak macam tu je lah. Bahagian dalam tu saya tak letak sebab dia dah kosong elok dah kan. So tak payahlah letak. Kita tutupkan yang bercorak, kotak yang bercorak kat luar tu je.
Okay, sekarang dah siap pasang wallpapernya. So nak alihkan semua benda kat sini sebab saya nak letak benda tu dekat sini. Jadi ruangan ni yang nampak messy-messy macam ni kan. Nampak macam banyak sangat benda ni, crowded. So saya akan jadikan dia lebih minimalis. Okey, dah siap bersihkan dekat sudut ni. So saya nak letakkan box ni lah. Disebabkan extension tu mengganggu sikit, so kena cabut dulu lah. Nanti just balik lah extension tu. So ni saya letakkan kaki tu kaki IKEA punya. Yang hari tu saya letak dekat kotak yang saya buat macam meja tu kan. So saya ambil sebab kotak tu pun dah rosak dah. So saya buang je lah kotak tu and ambil kaki tu untuk letak kat bawah ni pula. Lepas tu ni skru yang saya beli kat DIY tu, yang skru stiker tu kan. Okay, so yang ni saya lekatkan lah antara kotak tu dengan dinding biar dia tak terbalik. Skru yang tu, yang DIY punya lagi okey lah daripada yang EcoShop punya. EcoShop punya dia tak ada nut tu, dia ada nut penutup je. So panjang, bila dia panjang dia tak boleh nak skru rapat lah kan. So yang DIY punya ni lagi okey lah sebab dia ada dua, nut penutup dengan nut yang tak ada penutup tu. So melekat elok lah, kuat jugalah dia lekat kan. So dia lebih kukuh. Jadi dia tak terbalik lah. Kaki tu tujuan dia untuk bagi tampan lah kan, biar kita letak benda berat ke apa ke dia tak jatuh. Sebab dekat dinding tu kan dia ada macam mozaik yang kaki berapa inci je dekat tepi dinding tu kan. So kena angkat sikit lah. Nasib baiklah kaki tu dia ngam je dengan ketinggian mozaik tepi dinding tu. Okey, bila dah susun semua kasut-kasut tu, nampak tak banyak kasut boleh letak kat sini. Yang tadinya nampak crowded, sekarang ni lebih minimalis. Sekarang ni saya nak ubah ni pula rak ni. Rak ni kan yang saya gantung kat dinding tu kan. Sekarang ni saya nak buka, nak guna rak ni untuk letak dekat bahagian bawah TV. Sebab TV tu kan dia tinggi kan. So benda ni ngam lah untuk letak kat bawah TV. Dah nampak buruk dah rak ni. Rak ni saya beli dah lama gila dah. Memang banyak yang dah rosak dah sebenarnya. Tapi kita akan cantikkan balik. So saya tak akan pusingkan dia. Saya akan duduk dalam kedudukan macam ni juga. Cuma saya nak tambahkan kaki. Saya nak makeoverkan rak ni dengan kos yang terpaling bajet lah gitu kan. Semua guna dari EcoShop je. Dia punya kaki pun saya tak beli kaki daripada Shopee ke apa ke. Kita gunakan bracket yang orang letak chef tu kan. Ni macam ni. Kita akan jadikan dia kaki. Actually kukuh jugalah, walaupun nampak tu macam tak kukuh kan. Tapi setakat ni goyang-goyang pun dia taklah macam rongging-rongging sangat kan. Okey lah. So ni nak kemas kat ruang ni dulu. Yang rak TV yang ada ni saya nak bawa pergi ke bilik si adik. Sebab saya dah pening dah tengok bilik dia tu, dah macam teruk gila dah rupa kan. So kena ada juga satu rak ni untuk susun box TV. Sebab kat bilik dia kan ada TV kan. So saya letaklah rak TV ni kat bilik dia. Mesti ada yang tanya kenapa saya nak guna rak ni je dekat bawah TV ni. Sebabnya dalam ni kan macam storage dah, macam-macam benda ada. Lepas tu dekat bilik saya adik tu benda-benda banyak nak letak dekat bahagian atas top kabinet tu je, kabinet TV tu je. So jadinya yang rak yang ni dia kan ada ruang space kecil-kecil kan. So saya ada banyak benda yang kecil-kecil dekat bahagian ruang tamu. So lagi sesuai letak dekat dalam rak yang saya nak guna tu. So sebab itulah saya letak rak yang tepi sini dekat bawah TV, dan yang rak dekat TV tu saya bawa ke bilik si adik.
Dan rak kasut yang Eco Shop ni, saya tetap guna juga. Saya letak dekat penjuru, dekat pintu. Senang dia orang nak akses kasut sekolah, kasut kerja, suami. Cepat sikit kan nak pergi kerja, pergi sekolah. Awalnya saya plan nak letak Unify tu dekat atas rak bawah TV tu. Tapi sebabkan wire dia tu tak sampai pula. So terpaksa lah letak kat atas baku biru tu. Boleh lah dekat situ pun. Dan kowe ni pun saya alihkan ke TV. So extension dekat tempat kasut tu khas untuk charge phone je. Dekat Eco juga saya ada beli frame ni. Ni tak tahulah. Saya rasa macam baru je jumpa dekat Eco. Sebelum ni tak pernah nampak lah pula kan. Cantik jugalah kan. Nampak lebih estetik gitu kan. So kita lekat kat sini je lah. Bagi dia naik seri sikit dekat ruang kasut ni. Cantik juga. Okay, saya dah settle dah balut rak ni. Saya tak rekod pun lah. Sebab balut-balut ni macam stress sikit. Sebab rak macam ni kan. Dia macam complicated sikit. So saya balut tanpa rekod lah. Sebab rimas nak buat kerja ni sambil pakai tudung. So, rak ni dah bertukar wajah. Dia nampak lagi hello lah sikit kan. Okay, so saya nak kemas sikit lah. Bersih-bersihkan habuk-habuk. Lepas tu nak susun atur sikit lah kat situ. Dekat Eco juga saya beli tu basket yang putih tu. Saya beli 2 ketul. Untuk letak dekat kiri kanan ruang yang besar tu kan. Banyak barang-barang kecil-kecil macam ni kan. Macam wire-wire. Alat-alat untuk cek kesihatan semua tu. So kita akan asingkan dalam 2 bekas bakul ni lah. Makanya dengan itu saya gunakan rak yang ni dekat bawah TV ni. Sebab untuk letak benda-benda kecil-kecil macam ni lah. Sebab benda-benda macam ni saya memang nak letak kat ruang tamu. Biar senang nak cari. Okey, dah settle, organize semua. Kita dah boleh letakkan dia dekat ruang-ruang dia. Semua benda kecil-kecil tu dah masuk dalam rumah dia masing-masing. Bolehlah kita letak kat rumah-rumah dia. Jadi senang lah kita nak cari barang. Okay korang, settle dah semuanya. Sampai sini je video kita hari ini. See you next video. Bye-bye.